Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada semua penonton podcast Jiwa Siswa pada petang ini. Bersama saya, Bro Koyum daripada UiTM Cawangan Terengganu, dan bersama dengan saya, partner moderator saya yang kita bawa jauh daripada negeri Sang Bayu, Gitu. merentasi lautan Cina Selatan untuk datang ke UiTM Shah Alam bagi mengendalikan podcast pada petang ini. Jadi, Memperkenalkan, okey. Dan saya Filza dari Universiti Malaysia Sabah, iaitu UMS The Brain of Borneo. Jadi pada kali ini kita bersiaran secara langsung dari lobi Dewan Agong Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam dan bersempena makmal dan dialog kemenjadian pendidikan Kemenjadian Mahasiswa anjuran Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi pada episod kali ini kita juga mengaitkan dengan RPTM, dan mungkin kita punya saudara Koyum boleh teruskan. okey, untuk episod kali ini kita akan membincangkan lonjakan terakhir dalam rancangan pendidikan tinggi Malaysia, iaitu lonjakan ke-10, penyampaian responsif dan dinamik. Sedar tak sedar kita dah sampai ke lonjakan ke-10. okey? Betul. Kita ada 10 lonjakan, dan ke-10-10nya kami telah menyiarankan dan mengupas tentang semualah lonjakan-lonjakan tersebut, dan kali ini lonjakan 10 adalah lonjakan yang terakhir bagi sesi kita podcast Jiwa Siswa Jiwa Merdeka pada kali ini. Jadi secara tidak langsung untuk lonjakan 10 ini, lonjakan kita ni sebenarnya sangat penting kerana ia berkait dengan bagaimana semua perancangan pendidikan tinggi ini diterjemahkan kepada pengalaman sebenar mahasiswa. Jadi mungkin kita punya saudara Koyum ada serba sedikit siapakah kita punya jemputan sebenarnya yang kali ini dan buat kali terakhirnya bagi sesi podcast Jiwa Siswa ini. Okey, tetamu kita pada petang ini agak istimewa, yang kita bawa siapa tu? daripada Melaka. Dari Melaka. Okey, perkenalkan saudara Muhammad Kuwais bin Khairuddin daripada Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam kebersamaan UTM Menepani Perubahan. Nama saya Muhammad Kuwais bin Khairuddin. Saya merupakan yang dipertua untuk Majlis Perwakilan Pelajar UTM untuk sesi 2025-2026 lah. Jadi saya merupakan setiausaha kerja bagi Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan untuk sesi yang 2026. Jadi kepada pendengar, kita bawakan setiausaha kerja MPPK ke slot kami yang terakhir ni. Jadi terima kasih kerana sudi hadir kepada kita punya slot. Terima kasih sebab jumpa saya. Terima kasih juga. Okey. Jadi tanpa membuang masa lah, kita teruskan kepada soalan yang agak ramai tertanya-tanya sebenarnya. Mungkin pendengar-pendengar kita ni nak tahu sebenarnya apakah maksud penyampaian responsif dan dinamik ni dari pandangan saudara? Baik. Bagi saya lonjakan yang 10 ini merupakan lonjakan yang amat penting dalam untuk memacu keberkesanan RPTM kita pada kali ini. Inilah lonjakan yang mana kita dapat melihat bahawa KPT ataupun kerajaan betul-betul melihat dari semua sudut, dari tak kira mana latar belakang. Okay, macam kita tahu daripada aspek keterangkuman, melibatkan OKU, melibatkan pelajar B40 dan sebagainya. Itulah maksud keterangkuman yang diterjemahkan dalam lonjakan yang ke-10 ni. Berbalik kepada soalan yang pertama tadi, bagi saya responsif, penyampaian yang responsif ini berlaku apabila ia ada intervensi yang awal. Ia berbeza dengan penyampaian yang reaktif. Apa beza penyampaian reaktif dan responsif? Penyampaian reaktif adalah penyampaian yang kita adakan tindakan selepas berlakunya kes. Tapi untuk penyampaian responsif adalah kita melakukan persediaan awal. Sebelum berlakunya kes itu, kita sudah ada apa plan kita, apa yang kita nak buat dan sebagainya. Itu pendapat saya lah. Jadi untuk sistem pendidikan kita pada hari ini mungkin banyak yang perlu kita ditambah baik dari segi penyampaian yang responsif tu. Macam kita tahu sekarang ni di mana-mana universiti, kalau kita
kesihatan mental lah sebagai contoh kan. Bila kita ada kesihatan mental ataupun ada masalah dalam hidup kita, baru kita akan mencari kaunselor. Untuk penyampaian responsif ini kita perlu, sebelum masalah itu sampai, kaunselor dah ada. Kita dah ada bantuan itu. Maksudnya. Jadi mungkin Bro Koyum boleh teruskan. Okey, so secara mudahnya ia bermaksud sistem pendidikan tinggi ni yang mampu bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan dan keperluan semasa lah. Betul. Dan bila kita tengok balik, lonjakan kita ni diwujudkan kerana kita punya dunia ni sangat pantas. Terlampau cepat. Semuanya terlampau yang orang kata tiba-tiba dengan teknologi baru, dengan pergerakan baru dan sebagainya. Betul. Dan kita tengok juga teknologi berkembang, kita ada keperluan industri yang berubah-ubah dan cara belajar kita pun tidak lagi sama seperti dulu. Betul. Dulu tak ada ChatGPT. Betul. Sekarang dulu kita manual lah dulu kan, orang kata old school. Mungkin saudara Koyum ada serba sedikit yang boleh ditambah? Saya rasa kita boleh proceed kepada soalan untuk panel kita. Okey, jadi seterusnya lah kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu bagi pendapat saudara lah, sejauh manakah kita punya sistem pendidikan tinggi ini benar-benar responsif terhadap keperluan sebenar pelajar dan di mana ruang penambahbaikannya? Baik. Sebab kadang-kadang kan pelajar ni rasakan perubahan ni berlaku agak perlahan, walaupun keperluan mereka tu berubah dengan cepat. Tapi faham tak? Faham. Balik pada soalan yang pertama tadi. Okey, macam mana kita nak tahu kita punya sistem pendidikan tinggi itu mengadakan penyampaian responsif atau tidak daripada tindakan yang diambil. Macam saya kata tadi, apabila tindakan itu awal, maka itulah penyampaian responsif. Cumanya macam mana untuk mengawalkan tindakan itu berdasarkan data-data yang kita ada. Seperti mana yang zaman sekarang kita ada AI dan sebagainya. Betul. Data-data pelajar yang kita ada tu boleh membantu untuk keberkesanan penyampaian responsif ni. Betul. Faham. So jadinya bila kita tengok balik, kita walaupun kita ada segala perubahan yang berlaku, tapi kita dapat merasakan, kita sebagai mahasiswa kita dapat merasakan perubahan yang berlaku kadang-kadang agak lambat, walaupun kita punya keperluan tu berubah dengan cepat. Jadi mungkin daripada saudara Koyum ada penambahan apa-apa ke lagi? Betul lah, macam sekarang pun trend teknologi kita makin lama makin cepat dia upgrade. Betul. Jadinya memang kita perlukan sistem yang responsif daripada pihak KPT untuk student-student. Betul. Sebab itulah untuk penggunaan teknologi dalam sistem KPT sekarang ni, keterlibatan AI dalam sistem kita, yang mana AI ni akan melatih ataupun train the data. So AI akan tahu apa benda yang mahasiswa sendiri perlukan berdasarkan dengan train the data itu tadi. Itulah maksudnya apabila kita contohlah sebagai contoh tentang kesihatan mental ataupun dan sebagainya. Apabila AI dapat tahu yang data seorang individu ini mungkin pada SEM ini result dia drop, contoh result dia drop ataupun mungkin ada sesuatu yang mengganggu dia. Dengan data itu, AI akan dapat membantu untuk bagi ataupun mencapai satu resolusi kepada mahasiswa itu untuk menjamin kesejahteraan beliau. Daripada situlah kita dapat lihat bahawa keberkesanan teknologi dan data mahasiswa yang ada dalam lonjakan ini. Okey. Disebabkan kita punya saudara Kuash pun dah menyebutkan tentang data, AI, teknologi kan. Ya, betul. Dan soalan yang seterusnya kita berkait juga dengan apa yang telah diperkatakan oleh saudara Kuash kita, iaitu soalan yang seterusnya adalah adakah penggunaan teknologi dan data dalam universiti ni kita ni benar-benar meningkatkan pengalaman pembelajaran ataupun sekadar menambah lapisan birokrasi
baharu kepada universiti. Okey. Untuk penggunaan teknologi, kita perlu melihat berdasarkan cara kita menggunakan teknologi tersebut. Mungkin teknologi ini boleh menjadi beban ataupun dia boleh menjadi tidak mendatangkan apa-apa faedah. Dan dia juga boleh menjadi satu benda yang boleh orang kata mendatangkan pelbagai manfaat. Seperti contoh, bila mana teknologi ini menjadi beban apabila kita hanya mendigitalkan birokrasi itu sendiri. Seperti contoh, daripada kita perlu isi borang manual, terus tukar kepada online. Betul. Perkara itu sama. Cuma apa yang berbezanya adalah peringkat digital kan benda tu. Sebab kita still kena isi borang, tunggu kelulusan. Caranya sama. Cuma apa berbezanya, kita menggunakan online punya. Betul. Jadi itu pada saya dia bukanlah mendatangkan beban, cuma ia tidak mendatangkan apa-apa manfaat kepada mahasiswa sendirilah. Itu bagi saya. Kiranya macam perkara yang pertukaran tu adalah mudah lah sebenarnya, walaupun kita tukar daripada manual kepada online, tapi benda tu agak membantulah kita serba sedikit dan meringankan beban lah kan. Betul. Jadi, saya setuju bila teknologi ini benar-benar membantu kita apabila ia mengurangkan birokrasi itu sendiri. Betul. Mengikut pengalaman saya pun, penggunaan teknologi ni dapat mengurangkan kerja-kerja saya dan dapat memsenangkan kerja-kerja saya. Macam buat assignment, kita boleh guna AI betul. untuk buat reference. Betul, saya setuju. Cumanya contoh, apabila kita menggunakan teknologi, kerja kita semakin cepat, mempercepatkan tindakan. Contoh kita nak hantar, kita tak sihat lah contoh kan. Daripada kita nak isi borang manual, kita isi borang online. Dan macam mana kesan daripada kita isi borang online itu, adakah tindakan yang kita dapat itu sama macam kita dapat menggunakan borang manual ataupun lebih cepat? Mungkin kalau sebelum ni kita memakan masa 2 hari. Betul. Mungkin kalau kita isi online, mungkin makan masa dalam 2-3 jam saja. Betul. Contohlah. Macam tu. Jadi mungkin daripada ialah seperti yang saudara sudah kata, benda tu kita mempercepatkan proses tapi perkara yang sama. Jadi disebabkan lebih kita kepada pun teknologi ni kita kena memotongkan birokrasi itu sendiri. Dalam masa yang sama menjimatkan masa. Betul. Jadi kita pun ke soalan yang seterusnya ataupun soalan yang terakhirlah bagi slot kita pada kali ini, iaitu pada pandangan kita punya saudara, bagaimanakah penyampaian pendidikan yang lebih dinamik boleh membantu merapatkan jurang akses dan kualiti antara pelajar daripada latar belakang yang berbeza? Pertama sekali kita lihat apabila pendidikan yang dinamik ini dia merangkumi perubahan yang mengikut konteks keadaan semasa. Jadi pelbagai sokongan boleh disesuaikan dengan melalui pelbagai inisiatif ataupun dokongan daripada kerajaan sendiri. Okay, contoh bagaimana ia dapat merapatkan jurang dalam kita punya sistem pendidikan tinggi apabila kita ada flexibility yang akses. Bila kita dapat mengakses dengan lebih fleksibel ataupun tidak bergantung kepada hanya satu saluran, ia dapat kat situ kita dapat lihat pelbagai mungkin pihak kerajaan sendiri boleh mengemukakan pelbagai kaedah ataupun pelbagai cara pembelajaran dan sokongan kepada kita sendiri. Dan yang kedua, saya rasakan sokongan itu perlu datang daripada keperluan, bukanlah kehendak semata-mata. Sebagai contoh, pelajar B40. Pelajar B40 apabila dia memerlukan sokongan kewangan, mungkin sokongan akademik dan sebagainya, ia perlu datang dengan intervensi awal yang kita dah lakukan supaya pelajar tersebut dapat apa benda yang diperlukan. Dan yang terakhir bagi saya adalah keterangkuman itu sendiri. Keterangkuman berdasarkan
minta maaf, keterangkuman ini menjadi sebagai salah satu sistem. Ia bukan sebagai tambahan. Maksudnya kalau sebelum ini mungkin ia menjadi satu nilai optional. Mungkin kemudahan untuk AKU tu setengah pihak merasakan ia optional. Tapi sekarang ini ia merupakan keutamaan. Itu yang maksud saya. So secara rumusannya perbincangan kita pada hari ini, kita dapat konkludkan yang penyampaian responsif dan dinamik adalah kunci kejayaan keseluruhan bagi RPTM. Betul. Dan pelan yang baik hanya akan berjaya kalau pelaksanaannya tu betul-betul membagi manfaat kepada mahasiswa. Betul. Betul. Apa yang mungkin saya dapat simpulkan lah daripada lonjakan ke-10 ini adalah ia menuntut kita beralih daripada satu sistem yang lama kepada sistem lama, iaitu mungkin menunggu masalah, menunggu aduan dan sebagainya, kepada sistem yang lebih cakna, yang lebih peka dengan keadaan semasa. Betul. Bagaimana ia dapat bertindak balas terhadap keadaan semasa tersebut. Bagaimana keadaan semasa itu mencerminkan tindak balas yang akan dilakukan oleh sistem itu sendiri. Baik, itulah segala perkongsian daripada saudara kuas kita, Setiausaha Kerja MPPK. Dan sebelum kita menutup tirai kita punya podcast Jiwa Siswa yang terakhir bagi lonjakan yang ke-10, saya ingin orang kata menguar-uarkanlah bahawasanya kita punya podcast Jiwa Siswa ini adalah dibawakan oleh Majlis Debat Universiti Malaysia, MADUM, dan diperkasakan oleh Yayasan Perkasa Siswa. Jadi disebabkan ini adalah slot kita yang terakhir, jangan lupa saksikan segala perkongsian daripada 10 lonjakan, dan yang paling orang kata yang paling dekat, yang paling kuat lah, iaitu kita ada juga perkongsian bersama Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Malaysia. Jadi mungkin pendengar-pendengar kita kalau ada masa, silalah menonton kita punya semua slot-slot YouTube podcast Jiwa Siswa. Jadi untuk terakhirnya, terima kasih kepada semua penonton kerana menyaksikan podcast Jiwa Siswa ini, dan telah berakhirnya kami punya slot bagi kali ini punya, dan kami telah bersiaran secara langsung dari Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam bersempena makmal dan dialog Kemenjadian Mahasiswa KPT. Jadi jumpa anda nanti. Bye. Assalamualaikum. Rancangan kita ini berteras kepada dua prinsip kerangka besar kita. Berakar ke bumi supaya jangan lupa bahawa kita ini anak Malaysia dengan nilai dan budaya dan akhlak dan kemanusiaan, kekuatan asasnya dan kerencaman kaum dan budaya. Tidak ada makna kita luncurkan dengan hebat begitu ramai, bagi sambutan begitu baik, dan saya dengar tadi taklimat demi taklimat luar biasa. Ini memang kelas pertama peringkat antarabangsa. Tapi ingat, cabarannya itu pada pelaksanaannya.